عليهم عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. ربنا ربنا افتح لنا أبواب السماء وبماء منهمر، وفتح لنا أربع عيونا وجعلنا ممن شكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi, sambung latihan amali kita pada surah Al-Kahf. Alhamdulillah, kita mula pada ayat 15 ya, malam ni. Dua orang je ada. Tak apa kita teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Haula'i, mereka semua ini, haula'i yang dekat, this bukan those, this maksud dia. La haula'i qaumuna adalah kaum kami, kaum kami. Ittakhadhu, mereka mengambil, min dunihi, dari selain dia, iaitu Allah, aliha, Tuhan-Tuhan. Jadi dia sifatkan kaum-kaumnya lah, mereka yang mengambil dari selain Allah, puhi, aliha, Tuhan-Tuhan. Du ni maksud selainnya juga sebagai perantara, perantara kepada Allah. Tuhan-Tuhan sebagai perantara. Itu kalau tanya orang Cina ke orang apa, Hindu ke apa, dia akan Tuhan Allah juga. Dia kata Tuhan yang satu tu, yang tapi dia banyak Tuhan yang dia guna untuk dekatkan diri dengan Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Laula, kenapa tidak? Ya'tu, mereka datangkan, mereka bawa, 'alaihim, ke atas mereka. Mereka yang kedua ni kembali pada alihah lah. Ya'tu 'alaihim bisultanin bayyin, dengan authority, dengan authority maksud dengan hujah-hujah, atau dengan apa, Melayu apa authority, dengan yang ada bukti lah, atau Allah beri kuasa kat dia, yang terang, bayyin, dengan authority yang terang, maksud ada alasan semua, ada dalil-dalil semua. Itu kenapa mereka tak bawa. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, maka siapakah lebih zalim, mimman, dari dia yang iftara, dia yang mengada-adakan, 'ala Allah, ke atas Allah, kadhiban, kedustaan, pembohongan, lie. Jadi itu ayat 18. Siapa ada ajar share dia? Mungkin share dia. Ya. Apa ni, ayat ni sambungan daripada cerita minggu lepas ni. Yang Allah nak cerita background pemuda ni, bagaimana mereka ni kuatnya iman mereka kan. Sambil berdiri mereka istiharkan, buat declaration, Tuhan kami Rabbuna Rabbus Samawati wal Ardh. Dengan berani mereka beristihar, Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi. Mana bercanggah dengan orang yang tak beriman tu, yang kebanyakannya tak beriman. Dia orang ni beriman. Allah teguhkan pendirian mereka. Jadi yang haula ni, mereka lah, sebagian daripada mereka berkata, haula'i qaumuna. Dia nak cerita kaum ketika itu. Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka ni kaum kita lah. Qaumuna tu kaum kita. Kaum kami. Kaum kami atau kaum kita. Dia nak cerita kaum yang tak beriman tu lah. Okey.
kaum kita ni, dia orang ni dia ambil, dia tak sembah Tuhan selain daripada Allah Satu. lah kan. Alihah tu lain daripada Allah lah. Mengapa mereka ni tak bawa bukti tentang alaihim tu, him tu alihah tu kan. Kenapa mereka tak bawa bukti? Kalau betul lah orang ni ada Tuhan lain, kenapa tak bawa bukti yang nyata kan? Tu dia. Jadi pemuda-pemuda ni lah yang cakap ni. Hak ini macam makhluk qaul dia orang lah. Wallahu Doktor tak ada? Okay, kita sambung dengan ni Puan Jana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa izzi azaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Wa iz dan apabila kamu semua meninggalkan mereka, tazartumuhum wama dan apa yang mereka sembah, ya'buduna mereka sembah selain Allah, illallah selain daripada Allah, fa'u ilal kahfi maka berlindung. Fa'u tu berlindung Berlindung, mengasingkan diri, okey, memisahkan diri. Fa'u. Fa'u berlindunglah ila kahfi ke gua. Kahfi tu gua kan. Yanshur lakum yanshur lakum. Dan surlakum rabbukum. Tuhan kamu pasti Yanshur. Yanshur Yanshur ni yang fi'il mudhari' jazam. menyebarkan Nusyur dia, menyebarkan. Nusyur. menyebarkan. Yanshur lakum menyebarkan bagi kamu rabbukum Tuhan kamu. Rabbukum jadi fa'il lah. Fa'il kan? Tuhan kamu. Fa'il. Dari rahmatnya. Mir rahmati, daripada rahmatnya. Wa yuhayyi lakum menyediakan. Dan dia, wa yuhayyi lakum, dan dia akan menyediakan bagi kamu dari urusan kamu. Min amrikum. Amri itu urusan kamu. Urusan kamu. Mirfaqah maf'ulun bih apa dia mirfaqah, sesuatu yang berguna. Mirfaqah yang rapat ya, mirfaqah yang mudah. Yang mudah. It is mudah. To is. Okey. Okey tu. Nak ulang Puan Jana? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah, maka berlindunglah ke gua. Apa tu? Pasti dia akan menyebarkan bagi kamu Tuhan kamu dari rahmatnya. Dengan rahmatnya lah. Dan dia akan menyediakan bagi kamu dari urusan kamu sesuatu yang memudahkannya. Yang memudahkan. Amrikum memudahkan. Ini mirfaqah dalam lebih kepada hal ni. Wa yuhayyi lakum min amrikum. Min amrikum menjadi dalam mahal ma'lum bi. Dan dia akan jaga daripada urusan kamu mirfaqah, kemudahan, mudah. Okey. Dilihat aja sih. Apa ni? Okey, wa izatumuhum. Jadi dan ketika kamu meninggalkan mereka, i'tazaltum, asalnya i'tazaltum, kamu telah meninggalkan. Hum tu maf'ulun bih. Jadi oleh kerana dia bersambung dengan dhamir, tambah waw, lepas mim tu tambah waw.
i'tazaltumuhum. Asalnya i'tazaltum. Sambung dengan dhamir tambah waw tu untuk nak mudah bacaan lah. Dan ketika kamu tinggalkan mereka ni kaum-kaum yang tak beriman tu, wama ni maktuf kepada hum. Ada dua benda itu dia tinggalkan kan. Satu tinggal mereka kaum yang tak beriman tu, dan juga ma ni masuk dan apa yang mereka sembah tu. Mana pemuda-pemuda ni dia tinggalkan dua benda ni, kaum dia yang tak beriman dan juga apa yang dia sembah selain Allah. Lepas tu di antara mereka ni ada yang berkata fa'wu, ini fi'al amar, fa'wu ila kahfi, pergilah cari berlindung di gua. Yanshur lakum, yanshur ni fi'al mudhari' majzum sebab dia jawab dia panggil jawab talabi sebab fi'al amar ni dia ada unsur suruhan, suruhan tuntutan. Jadi jawab dia nescaya, yanshur lakum nescaya, yanshur lakum rabbukum, nescaya Tuhan kamu akan menyebarkan atau melimpahkan. Yanshur ni asalnya menyebarkan lah, spread kan. Tapi dalam bahasa Melayu mungkin yang sesuainya melimpahkan rahmatnya lah ke atas kamu. Tuhan kamu akan nescaya Tuhan kamu akan melebarkan atau melimpahkan rahmatnya ke atas kamu. Wa yuhayyi lakum, hayya yuhayyi'uni, wa yuhayyi ni fi'al mudhari' majzum juga lah, dia maktuf pada yanshur. Hayya yuhayyi'u, hayyi fi'al amar, tapi yuhayyi fi'al mudhari' majzum. Dia macam persiapan, asalnya persiapan, menyiapkan. Maksudnya penyiapkan, asalnya lah, memudahkan. Persiapan-persiapannya lah. Dan Tuhan kamu akan mempersiapkan kemudahan bagi kamu ke atas urusan kamu. Lebih kurang maksudnya. Wallahualam. Wallahualam. Jadi ada, saya lihat ni ada, kalau kita tengok pada ada Ashabul Kahfi wa Raqim ni ada dua kumpulan. Dua kumpulan, tapi ini macam satu kumpulan sampai satu kumpulan lain, tapi juga boleh dirujuk kepada ni dah orang kedua. Tapi itulah Quran Quran tidak menyatakan siapa yang kata. Siapa yang kata? Maksudnya ini juga boleh Allah yang kata kepada Nabi Muhammad. Jadi saya tak tahu lah Al-Qam Waqimi kan ada Rasulullah dengan sahabat awal-awal daripada Muhammad Al-Qam di Al-Qam kan. Nabi Al-Qam tu. Tapi iyalah, tapi ceritanya ayat ni turun nak cerita Nabi kan, kisah Ashabul Kahfi. Sebab orang boleh tanya. Ya, maksudnya Nabi. Yalah, boleh ambil daripada aspek Ashabul Kahfi yang kisah yang dibawa dalam Israeliat. Tapi juga boleh juga di aspek daripada apa yang Allah kata pada umat Islam masa itu, masa awal-awal lagi. Masuk mereka pun kena asingkan diri dulu. Dalam gua mereka, gua dah bentuk quotation lah. Itu bagaimana nak bila menghadapi keadaan awal macam tu, kena juga asingkan diri dulu. Bukan tua ke depan. Walaupun lepas tu mereka declare kan. Okay, tak apa ni, silakan Haji Mak Syah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس إذا طلعت, dan engkau melihat matahari, asyam matahari, atau akan lihat boleh juga. Okey. Dan engkau akan lihat matahari iza, apabila tala'at, dia terbit. Tazawaru, dia macam condong. An kahfihim. An tu apa
Dari. Boleh dari. Boleh dari tentang. Dari Dia bukan tempat. Dia tempat. Boleh tempat. An-Kafihim. Kafihim ni gua mereka Zatal Yamin. Ni haraf zaman kan, Zata ni kan ya. Di arah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum, dan apabila matahari itu ia gharabat ni dia apa? Terbenam. Maghrib. Kan apa sun Daripada maghrib sama lah. Tempat terbenam. Maghrib dia terbenam. Ni. Ya. Taqriduhum zata shimal. Dia melalui mereka sebelah kiri. Ya. Yang tadi dia terbit sebelah kanan. Dia terbenam sebelah kiri. Wahum fi fajwatim min. Sedangkan mereka ni ialah penduduk gua tu fi fajwatim min, berada dalam kawasan lapang dia. Kawasan lapang darinya. Open space di dalam gua itulah. Zalika min ayatillah. Itulah dia di antara ayat-ayat ataupun ayat-ayat petunjuk kekuasaan Allah. Ayatillah. Zalika min ayatillah. May yahdillah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, ni fa'il dia Allah. Yahdillah, Allah memberi petunjuk. Fahuwan mutad, maka dia mutad, mendapat petunjuk lah, orang yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajidalahu, dan barang siapa yang dia sesatkan, falan, maka tidak sekali-kali tajidalahu baginya wali dan mursyid. Wali yang mursyid. Wali yang mursyid dan ada sifat wali yang mursyid. Pelindung yang mursyid yang mendapat petunjuk. Guide yang pelindung, pelindung yang dapat petunjuk. Yang ditunjuki lah. Yang mursyidah yang bawa. Mursyidah ni yang bawa petunjuk. Yang rasyid. Kamu syadar. Jadi apabila Allah menyesatkan tu, dan ni tak ada siapa yang boleh beri petunjuk lah maksud dia. Ya, betul. Tak siapa yang boleh bawa dia. Ya, Alhamdulillah. Silakan Haji Asri. Ayat ni Allah guna fi'il mudhari' wa tara syamsa. Jadi tapi ayat ni turun kepada Nabi lah, Muhammad. Jadi macam seolah kalau Nabi Muhammad ni ada ketika ni Allah nak cerita Nabi perihal Ashabul Kahfi. Jadi maknanya kalau lah Nabi ada ketika itu, engkau akan lihat engkau tara ni antar kan, huwa anta. Jika kalau engkau akan lihat matahari. Tapi lepas tu ada jumlah lain cerita pasal matahari tu pula. Iza tun'at, ini jumlah syarat. Ketika dia terbit, ketika matahari terbit, muannas, syams muannas. Iza tun'at, tu jumlah syarat. Tazawaru an-kafir, ini jumlah jawab syarat. Dan lepas kita tengok tun'at ni fi'il madhi, lepas tu jumlah fi'il mudhari'. Tazawaru, condong ni, incline. Tazawaru ni, dia fi'il madhi dia, tazawaru. Ya tazawaru. Kalau muannas tatazawaru. Cuma ta tu ada dua, dia buang satu. Dia boleh buang satu kalau ada dua ta yang bertemu yang dekat-dekat ni. Yang atawadan tafa'ala ni, kalau ada dua ta bertemu, dia boleh buang satu lah. Dia buang satu. Jadi tazawaru. An-kafim data yamin. Jadi ialah kalau kau lihatlah matahari masa ketika itu, kau akan nampak bila matahari terbit, dia akan condong ke kanan. Bila dia terbenam, dia akan mengingatkan mereka ke kiri. Nak cerita pasal keadaan gua tu kan. Wahum fi fajr minhu ni hal. Wahum ni jumlah ismiyah hal. Dalam keadaan mereka tu, mereka penghuni gua tu lah. Fi fajr minhu. Dalam tempat yang paling luas lah di dalam gua tu. Kahfi ni, dia kalau kahfi ni gua yang besar juga. Kalau ghar tu gua yang kecil kan. Ni kahfun ni gua yang besar lah. Tapi dalam tu ada kawasan lapang. Tempat dia orang berehat tu kawasan yang lapang.
Itu ayat lepas tu zalika min ayatillah, itu tanda sebagai tanda kuasaan Allah. Man yahdillah, ini man syarat. Man yahdillahu, Allah tu fa'il, yahdi jazam, tak ada ya dihazafkan. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, jawab dia fahuwal muhtad, maka dialah yang mendapat petunjuk. Al-muhtad ni sebenarnya al-muhtadiyu, ya yang dihazafkan, sebab dia marfu' khabar. Huwa mubtada, khabar dia muhtadiyu, ya dihazafkan al-muhtadi. Dia tak mungkin majrur sebab dia khabar, dia marfu'. Cuma ya tu dihazafkan, tak nampak tanda marfu' ni lah. Jadi sama ayat lepas tu waman, man syarat, yudlil, dia jazam. Waman yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, falan ni jawab syarat dia, dan ada fa lah sebab dia jumlah, ada lan, falan, maka sekali tidak tajida ni anta, Nabi Muhammad lah, anta, maka sekali kau tidak akan dapati bagi mereka penolong. Allah nak beritahu kat Nabi lah ni. Barang siapa yang Allah sesatkan, engkau tak pasti tidak akan dapati penolong bagi mereka tu, yang sesat tu. Wallahualam. Doktor ada kan? Ada. Silakan doktor. Tak perasan tadi. Syamsa tu maklum bih. Kemudian apa ni? Yang singgah sajalah ya. Kemudian man tu dia nasakkan tapi ada hilang tu ya. Dia man tu dia jadikan jadi yahdi tu jadi tanda betul lah. Patutnya tanda di kat atas, tapi oleh kerana bertempur dengan Allah tu dia di bawahnya. Jadi Allah dia jazam tu sebab ada ya yang dihazafkan, mudarat dihazafkan, yahdi. Kalau mudarat marfu' yahdi, dia ada ya yang panjang lah, yahdi. Bila dia jazam, ya tu dihazafkan, dia man yahdi. Udah ilah dia azamkan. Dia jazam, dia ilah tu dihazafkan. Jadi yahdillah Allah tu mana Allah beri petunjuk, iaitu sebagai sila mausul lah. Okey. Kemudian walian mursyida tu dalam keadaan man'ut dengan na'at lah. Okey. Walian tu adalah maklum bil. Okey. Jadi kat sini ada jawab syarat, ada jumlah syarat, lepas tu jawab syarat, ada lagi sekali jawab jumlah syarat, jawab lagi jumlah syarat, ada itu. Maknanya kat sini ada 3 kali lah. Jumlah syarat 3 kali, jawab jumlah syarat ada 3 kali. Jadi majulil. Okay. Ada 3 kali lah. Alhamdulillah. Okey, wa tara syamsa. Yani Masya Allah cakap dengan Nabi Muhammad sini. Supaya kalau tengok daripada cerita tu, maksudnya gua tu menghadap utara. Matahari terbit daripada kanan, matahari terbenam sebelah kiri, dia menghadap utara. Okey. Baik, terus sambung ni. Okey, silakan, doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqazamu wa hum zuqud. Okey. Sini waw ni dia ayat barulah tahsabuhum, hum tu akan jadi maf'ul bih. Tahsabu adalah fi'il mudhari' dan engkau menyangka mereka kemudian jadi hum tadi maf'ul bih pertama, maf'ul bih yang kedua adalah aiqazan Jadi ada 2 dan engkau menyangka mereka sedar Kemudian wahum rukud. Ini nak cerita tentang keadaan dia lah, jadi hal dia lah, padahal mereka tidur, iaitu hum tu akan menjadi mubtada, rukudun tu akan menjadi khabar lah. Jadi padahal mereka dalam keadaan tidur Seterusnya
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. Yang ini kita tengok dan kami, sebab nun tu menunjukkan kami lah, dan kami membolak-balikkan mereka. Jadi fi'il mudhari', kemudian hum tu akan menjadi maf'ul bih. Kemudian zata yamin tu zata tu lah zarah makan. Jadi dia ada kaitan muta'alliqah ni kepada qalibu. Yamin, kemudian dalam keadaan apalah segi jumlah dia tu. Dan wazat tashimal, zata tu akan juga berkaitan dengan muta'alliqah ni kepada qalibu. Dan sebelah kiri pula dia dalam keadaan sibuk jumlah juga. Kemudian wa qalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Dan sedangkan anjing mereka, qalbu tu anjing, dan hubungan dia hum tu jadi mudhafun ilaih. Sedangkan anjing mereka basitun itu mengulurkan zira'ihi, dua kakinya bil wasid. Jadi dua kaki depannya di halangan pintu gua. Okey. Jadi bil wasid ini adalah juga dalam segi jumlah dia, jadi dia muta'alliqah ni kepada basitun lah. Okey. Dan zira'ihi ini maknanya dia sebagai apa ni, maf'ul bih saja. Jadi wa qalbuhum tu akan menjadi mubtada dan khabarnya ialah basitun. Okey, khabar dia. Kemudian yang berikutnya ialah lawit tala'ta alaihim, jika itu huruf ini, law ni ialah huruf syarat. Sekiranya tolak tu, ta tu maknanya engkau melihat alaihim, atas mereka. Jadi ini akan merupakan menjadi jumlah syarat. Kemudian lawai laita minhum firaran. Jadi tentulah lam ni adalah lam waqi'ah, kerana di depan tadi ada law, iaitu huruf syarat. Jadi law bertemu di depannya ada lam tadi, lam taukid, yang lam taukid jenis waqi'ah. Maknanya jika engkau melihat atas mereka, tentulah jawab jumlah syarat ni, tentulah kamu akan berpaling. Di mana ta tu ialah fa'il lah. Kamu akan berpaling minhum, daripada mereka. Jadi minhum tu sifat jumlah, dia ada kaitan dengan apa ni lah, laulaita lah, dia hanya muta'alliqah ni. Okey, firaran ni ialah maf'ul bih. Yang ayat terakhir ni ialah apa maknanya, Doktor? Firaran apa maknanya? Firaran ialah melarikan diri. Melarikan diri. Ya, dia lari dulu. Wala mu'likta minhum ru'ban. Kat sini kita tengok ini adalah jawab jumlah syarat yang kedua ni pula. Dan lagi sekali dia akan jadi macam tadi, lawai laita minhum firaran, itu akan jadi jawab jumlah syarat yang pertama. Jawab jumlah syarat yang kedua yang wala mulikta minhum rukban. Dan tentulah engkau, yang tak kat ujung tu dhamailah engkau lah, dan tentulah engkau dipenuhi daripada mereka rukban ni. Jadi kat situ rukban ni. Jadi dan tentulah engkau merasa gurung daripada mereka. Kamu akan dipenuhi. Kamu akan dipenuhi
dengan merasa gerun daripada mereka lah. Ya, betul. Jadi di depan kita tengok sini, dan engkau menyangka bahawa engkau menyangka mereka sedar, sedangkan mereka tidur, dan kami membolak-balikkan mereka sebelah kanan dan ke sebelah kiri, sedangkan anjing mereka mengulurkan dua depan kakinya di halangan gua, pintu gua. Kemudian jika engkau melihat atas mereka, tentulah kamu akan berpaling daripada mereka dan melarikan diri, ya. Dan tentulah engkau dipenuhi dengan merasa gerun daripada mereka. Wallahualam. Jadi nak apa-apa? Okey, jadi ayat ini sambungan daripada tadi, wa tahsabuhum, masih lagi anta, fa'ilnya anta, tentang kisah tentang Nabi lah. Wa tahsabu aiqazan wa hum ruqud. Dan kau menyangka mereka aiqazan, dalam keadaan jaga, dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedar lah. Aiqazan. Kalau istiqazah, bangun dari tidur istiqazah. Ini aiqazan. وهم رقود. Jadi wa ni waw hal. Hum jumlah ismiyah. Hum mereka adalah ruqud dan keadaan tidur. Jadi waw ni, waw hal ni kita boleh kata terima sebagai padahal ataupun sedangkan. Dia macam berlawanan sebab dia antara aiqazan dengan ruqud ni dia keadaan berlawanan. Jadi dan kau menyangka mereka sedar padahal mereka tidur. Dia ada berlawanan sikit, kontra sikit. Rukuk ni kalau yang dalam surah Yasin ada Mal-Qadina. Surah Yasin Mal-Qadina tempat tidur. Tempat tidur kami lah. Mal-Qadina. Ini rukuk ni keadaan tidur lah. Tidur nyenyak lah. Wa nuqallibun la tamin wa lazim, ini dah mudahnya. Cuma itulah yang tafsirannya, dia orang tidur lama kan. Jadi Allah bolak-balikkan badan mereka ni supaya tak melepuh lah kalau kita lama sangat baring kan. Bekso. Wa kalbum, ini satu hal lagi, wa kalbum basitun zura'aihi bil wasil. Kalbum mubtada, basitun isim fa'il, khabar. Dan biasa kalau khabar untuk isim fa'il ni dia akan ada punya fa'il lah. Bukan maf'ulun bih. Zira'aihi, asalnya zira'aini, dua kaki kanan, dua kaki depan lah, ataupun dua lengan lah. Zira'ain, zira' ni kalau ukuran, zira' ni satu hasta kalau ukuran lah, satu zira' satu hasta. Tapi ini dalam ni mana lengan, kaki depan ni lah, dia melunjur, dia extend, hulur. Bahasa tu ni macam menghulur, extend. Zira'aihi, zira'ain sebab dia mudaf, nun dihazafkan, dia musanna. Nun dihazafkan sebab dia mudaf, ilahi mudaf ilaih. Hi itu anjing lah. Bil wasit di tempat pintu gua. Jadi biasanya kalau khabar dalam isim fa'il dia akan ada, biasanya dia akan ada maf'ulun bih dia. Dia panggil maf'ulun bih dismil fa'il. Maf'ul kepada isim fa'il. Tadi itu kemudian tu ayat syarat tu yang Dr. cerita dia, syarat jawab lau. Wala mulita, ini fa'il madhi majhul. Wala mulita, ma la'a yamla'u, penuh. Mulita, engkau dipenuhkan. Minhum ra'ba ni tamyiz. Dia biasa fa'il mal ayam ni biasanya dia akan digandakan dengan tamyiz. Dia ada fa'il tertentu yang selalu ada tamyiz. Antaranya mal ayam lau. Boleh dua pilihan. Ya. Boleh dua pilihan. Maf'ul ataupun tamyiz. Biasanya mal ni dia biasanya lah dia akan ada tamyiz. Mana engkau akan dipenuhkan dengan rasa gerun. Jadi sebab dia kalau dah lama beratus tahun tidur kan, mungkin keadaan manusia tu jadi macam pelik sikit lah kan. Mungkin kalau kalau kan, kalau Nabi Muhammad kalau kau melihat pasti akan lari lah sebab gerun keadaan mereka tu.
Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Watahsibun aiqadzan orang berkota Abdullah nak gambarkan. Cuma satu ni soalan yang saya tanya tadi. Kenapa lagi dulu baru takut? Bukan takut dulu baru lepas tu lari. Itu jadi ada satu perkara yang boleh dipikirkan. Ya. Tawalaita minhum firara. Ya, kamu akan paling daripada dalam keadaan lari. Dan kamu akan dipenuhi dalam keadaan dengan khutbah. Wallahualam. Okey, silakan ni kita sambung sekejap. Saya buat rekod baru.